Menara apakah itu? Merah dan putih, seperti warna kebangsaannya. Menara Tokyo terletak di Minato, Tokyo, Jepun. Dibina pada tahun 1957 dan disiapkan pada tahun 1958. Reka bentuknya diinspirasikan daripada Menara Eiffel dari Paris, Perancis. Pada masa yang sama, ia dibina dengan matlamat untuk menyainginya. Oleh itu, ia didirikan setinggi 333 meter berbanding Menara Eiffel 330 meter. Tujuan utama pembangunannya untuk mempertingkatkan penyiaran televisyen dan radio, di samping sebagai simbol lambang kemajuan dan inovasi Jepun selepas Perang Dunia Kedua. Dengan itu, ia turut berjaya menjadi destinasi pelancongan yang popular dengan platform pemerhatian yang membolehkan pengunjung menikmati pemandangan Tokyo 360 darjah serta Gunung Fuji.